Mari kami bertiga terangkan tentang topik kita pada hari ini. Nama kursus Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, kod kursus BMMB 1104. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, Nurbaiti Muhammad Basri, Nur Syahirina Hasanah Muhammad Haripin, Nurul Izzah Abdul Ghani. Kita akan kupas tentang asas-asas kritikan sastera terhadap hasil karya sastera. Sebagai pengenalan, kritikan sastera bermaksud proses menilai dan menganalisis sesebuah karya sastera secara menyeluruh, bukan sekadar membaca sahaja. Ia melibatkan penggunaan pendekatan atau teori tertentu untuk memahami isi, bahasa, gaya dan struktur karya tersebut. Melalui kritikan ini, pembaca dapat mengetahui maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh pengarang serta menilai kekuatan dan kelemahan karya dengan lebih mendalam. Selain itu, kritikan sastera juga membantu membentuk pemikiran yang kritis dan menjadikan bahan pembacaan lebih bermakna. Mari kita lihat asas kritikan sastera yang pertama, iaitu asas pemahaman ataupun interpretasi. Asas ini merupakan langkah paling penting dalam kritikan sastera kerana seseorang pengkritik perlu memahami karya secara menyeluruh sebelum membuat sebarang penilaian. Pemahaman melibatkan usaha mentafsir makna tersurat, jelas ataupun jelas dan tersirat, iaitu simbolik. Pengkritik perlu peka terhadap tema, persoalan, konflik dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tafsiran boleh berbeza-beza bergantung kepada pengalaman, pengetahuan dan latar belakang pembaca, namun masih perlu berpandukan teks. Sebagai contoh, dalam cerpen yang memaparkan kehidupan seorang petani, pengkritik boleh mentafsir bukan sahaja tentang kesusahan hidup, tetapi juga isu ketidakadilan ekonomi dan juga jurang sosial dalam masyarakat. Seterusnya ialah asas penilaian ataupun evaluasi. Selepas memahami karya, pengkritik akan membuat penilaian terhadap mutu dan keberkesanan karya tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria seperti keaslian idea, kekuatan plot, perkembangan watak dan juga keindahan bahasa. Penilaian tidak boleh bersifat berat sebelah atau hanya berdasarkan minat peribadi. Sebagai contoh, sebuah novel dianggap berkualiti tinggi jika jalan ceritanya tidak klise, wataknya berkembang secara logik dan mesejnya memberi kesan mendalam kepada pembaca. Seterusnya ialah asas analisis. Analisis melibatkan penguraian karya kepada bahagian-bahagian kecil untuk melihat fungsi setiap unsur dalam membina keseluruhan cerita. Unsur yang dianalisis termasuklah plot, watak dan perwatakan, latar tempat atau masa, gaya bahasa, simbol dan teknik penceritaan. Pengkritik meneliti bagaimana unsur-unsur ini saling berkaitan dan menyokong tema. Analisis yang baik menunjukkan hubungan antara bentuk, struktur dan makna ataupun mesej. Sebagai contoh, plot yang disusun secara kronologi mungkin memberi kefahaman yang jelas, manakala plot imbas kembali boleh menimbulkan unsur suspense dan emosi. Mari kita tengok asas kritikan yang seterusnya. Asas yang seterusnya adalah asas perbandingan. Perbandingan digunakan untuk menilai keunikan atau kelemahan sesuatu karya dengan membandingkannya dengan karya lain atau realiti kehidupan. Sebagai huraian, pengkritik boleh membandingkan karya daripada pengarang yang berbeza atau karya yang genre yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat perbezaan pendekatan, gaya penulisan dan cara penyampaian mesej. Perbandingan juga boleh dibuat dengan keadaan masyarakat sebenar. Contohnya pula, dua novel bertemakan kemiskinan mungkin berbeza dari segi pendekatan. Satu lebih realistik, satu lagi bersifat simbolik. Seterusnya adalah asas kontekstual. Karya sastera tidak lahir dalam kekosongan, sebaliknya dipengaruhi oleh latar belakang tertentu. Sebagai huraian, ia melibatkan konteks sejarah, sosial, budaya dan pengalaman hidup pengarang.
membantu pembaca memahami mengapa sesuatu tema atau isu tu diketengahkan. Pengkritik juga melihat hubungan antara karya dengan zaman ia dihasilkan. Contohnya pula, karya yang ditulis semasa zaman penjajahan biasanya mengandungi unsur patriotisme, penindasan dan semangat perjuangan. Yang seterusnya adalah asas teori kritikan. Kritikan sastra juga menggunakan teori tertentu untuk memberikan analisis yang lebih sistematik dan akademik. Huraiannya, yang pertama adalah formalistik, iaitu fokus kepada struktur dalaman karya seperti plot dan gaya bahasa. Yang kedua pula sosiologi, iaitu melihat hubungan karya dengan masyarakat dan isu sosial. Yang ketiga pula psikologi, iaitu mengkaji pemikiran, emosi dan konflik dalaman watak. Yang keempat, feminisme, meneliti kedudukan dan peranan wanita dalam karya. Yang terakhir adalah moral atau etika, iaitu melihat nilai baik dan buruk dalam karya. Contohnya, melalui pendekatan feminisme, pengkritik boleh menilai sama ada watak wanita digambarkan sebagai lemah atau kuat dan berdikari. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan kawan saya. Mari kita lihat. Asas objektif dan subjektif. Kritikan sastra perlu seimbang antara pandangan peribadi dan fakta yang kukuh. Ini kerana objektif berdasarkan bukti yang jelas daripada teks seperti dialog, peristiwa dan juga deskripsi. Subjektif pula pandangan atau tafsiran individu pengkritik. Kritikan yang baik menggabungkan kedua-duanya secara seimbang. Sebagai contoh, pengkritik tidak boleh hanya mengatakan cerita ini membosankan, tetapi perlu menyokong dengan bukti seperti plot yang terlalu perlahan atau konflik yang lemah. Seterusnya, asas nilai dan pengajaran. Karya sastra sering membawa nilai moral dan pengajaran kepada pembaca. Pengkritik menilai sama ada karya tersebut memberi kesan positif kepada masyarakat. Ia kerana nilai yang diketengahkan perlu relevan dan tidak bercanggah dengan norma masyarakat. Pengajaran boleh berbentuk secara langsung ataupun tersirat. Sebagai contoh, cerita yang menonjolkan nilai kejujuran dan tanggungjawab dapat membentuk sasiap pembaca, terutamanya dalam kalangan pelajar. Dan akhir sekali ialah asas estetika, keindahan bahasa dan seni. Selain isi, aspek keindahan juga penting dalam kritikan sastra. Ia kerana melibatkan penggunaan gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, sinisme dan simbolisme. Keindahan bahasa dapat meningkatkan daya tarikan dan kesan emosi karya. Pengkritik menilai sejauh mana unsur seni ini digunakan dengan berkesan. Sebagai contoh, puisi yang menggunakan bahasa puitis dan simbolik mampu menyentuh perasaan pembaca dengan lebih mendalam berbanding bahasa biasa. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhannya, asas-asas kritikan sastra merangkumi proses memahami, menganalisis, menilai dan juga mengaitkan karya dengan konteks yang lebih luas. Kritikan yang baik bukan sahaja menilai kelemahan atau kelebihan karya, tetapi juga membantu pembaca melihat makna yang lebih mendalam serta menghargai nilai seni dan pemikiran pengarang. Melalui pendekatan yang sistematik dan berasaskan bukti yang kukuh, kritikan sastra mampu menjadi medium penting dalam memperkembangkan dunia kesusastraan serta meningkatkan kepekaan pembaca terhadap isu kehidupan. Betty, Zal, korang dah baca ke cerpen yang cikgu bagi tu? Oh, hai Rina. Oh, kita orang baru je habis baca cerpen yang cikgu bagi tu. Sinilah duduk Rina. Hai. Duduklah. Tadi kita cakap pasal cerpen. Saya rasa cerpen tu dah bagus, tapi cerpen tu nampak sedih. Watak utama tu pun dia hidupnya susah sangat. Dari kecil dia tanggung keluarga dia. Oh, itu pandangan awal Rina je. Cuba Rina dalami lagi cerita tu. Okay, Betty? Saya setuju je dengan Rina. Tapi kalau kita setakat berhenti dekat sedih je, saya rasa kan kita belum betul-betul faham apa yang cerpen nak sampaikan. Kenapa pula? Sebab tujuan cerpen ni kan memang nak tunjuk kesedihan tu. Ya, memanglah perasaan sedih tu ada, tapi sedih tu hanya untuk permukaan je.
Kita kena tanya kenapa pengarang pilih untuk tunjukkan kesusahan tu. Apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan dengan kita? Betul tu Betty, soalan yang baik. Apa pandangan Rina dari sudut tu? Mungkin mereka memang nak tunjuk tentang orang miskin. Saya rasa lebih daripada itu. Saya nampak kemiskinan dalam cerita ni sebagai simbol kepada ketidakadilan sosial. Watak utama seolah-olah macam terperangkap dalam sistem yang tidak bagi dia peluang langsung. Oh, maksudnya bukan salah watak tu semata-mata lah. Ini yang kita panggil ada makna tersirat dalam karya. Betul tu. Jom kita tengok dekat analisis unsur pula. Betty, boleh tak uraikan plot cerpen tu? Boleh? Saya rasakan plot cerita ni dia bergerak secara kronologi, tapi konflik ni dibina secara berperingkat. Pada awalnya kita nampak kesusahan yang kecil je, tapi lama-kelamaan tekanan hidup watak utama ni dia semakin berat. Oh, sebab tu saya rasa makin lama kita baca, makin rasa sedih tu. Betul tu. Itulah teknik pengarang untuk membina emosi pembaca. Selain tu, watak utama ni dia sangat konsisten tau. Dia digambarkan sebagai seseorang yang tabah walaupun banyak sangat ujian yang dijalani. Takkan watak utama je, watak sampingan pula macam mana? Watak sampingan macam jiran dan keluarga juga tu macam berfungsi untuk menonjolkan lagi kesusahan watak utama. Mereka tu bukan sekadar watak tambahan, tapi dia bantu untuk kuatkan lagi tema cerita ni. Oh, jadi watak sampingan pun penting lah kan? Sangat penting. Tanpa watak sampingan, saya rasa cerita ni tak hidup pun. Dalam analisis sastra, setiap watak ada fungsinya. Macam mana pula dengan gaya bahasa dalam cerpen ni sebenarnya? Saya rasa kan pengarang menggunakan bahasa yang sederhana tapi simbolik. Contohnya penggunaan frasa seperti langit mendung bukan sekadar cuaca tapi dia melambangkan kesedihan yang hidup. Oh, patutlah rasa berat je suasana cerita ni. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat dalam cerpen ni? Saya rasa saya belajar bahawa membaca ni tak cukup. Kita kena faham cerita tu secara mendalam. Dan saya rasa setiap karya dia ada lapisan yang makna. Dia ada lapisan makna yang lebih dalam daripada apa yang kita nampak. Tepat, betul sekali. Itulah rasanya fungsi kritikan sastra. Betty, aku dah baca dah novel ni. Tapi aku rasa novel ni aku rasa tetap novel yang bagus. Sebab masa aku baca aku menangis. Kau tahu tak? Tapi menangis tu tak bermaksud yang karya tu berkualiti. Kenapa kau cakap macam tu? Emosi tu kan penting dalam novel. Rina, emosi memanglah penting, tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Habis tu apa yang lagi penting? Struktur cerita, cara konflik dibina dan juga cara watak berkembang. Itulah. Itu yang aku cuba nak jelaskan. Tapi aku tetap rasa cerita ni kuat emosi dia. Rina, cuba fikir balik. Kenapa kau rasa watak ni kuat? Sebab aku rasa dekat dengan watak. Macam aku fahamlah perasaan dia tu. Itu kelebihan dari segi emosi. Tapi sekarang cuba kita lihat dari sudut lain pula. Betty, cuba jelaskan kelemahan novel ni. Novel ni dia banyak sangat kelemahan. Macam plot dia lemah. Lepas tu konflik utama dia selesai terlalu cepat tanpa ada perkembangan pun. Rina setuju tak? Saya tak pastilah. Cuba ingat balik bahagian akhir cerita novel tu. Bila ingat balik, memang cerita tu cepat selesai. Itulah aku cuba nak beritahu. Tapi tak bermaksud cerita tu tak bagus. Betul, sebab karya yang baik bukan yang dinilai daripada satu aspek sahaja. Saya nak tanyalah dua-dua. Kalau cerita hanya ada emosi tapi tak ada struktur, adakah ia kuat? Tak. Saya rasa mungkin tak cukup kuat. Kalau ada struktur tapi tak ada emosi? Dia mungkin jadi kaku. Lepas tu dia tak menarik. Jadi kita dah nampak kan? Kedua-duanya penting, struktur dan juga emosi. Kritikan sastera bukan untuk cari siapa yang salah, siapa yang betul, tapi untuk faham karya tu secara menyeluruh dan benar-benar faham karya tu. Aku mungkin terlalu fokus dekat kelemahan tu.
Dan aku pula, aku rasa aku terlalu fokus pada emosi dia je. Itulah proses belajar. Kita kena seimbangkan dua-dua aspek tersebut. Contoh kalau kita gabungkan emosi yang kuat dengan struktur yang baik, mestilah kita dapat karya yang betul-betul berkualiti. Oh, kalau macam tu sekarang aku faham kenapa korang kritik macam tu. Dan aku pun faham kenapa kau suka sangat cerita ni. Nampak tak? Bila kita dengar, kita fikir, barulah kita boleh jumpa titik tengahnya. Oh, cuba ambil ni baca balik. Kau pun baca balik, tapi kali ni kau kena baca betul-betul, jadi pengkritik. Okey. Saya pula jadi penilai. Rina, aku dah baca karya kau. Tapi terus terang, aku tak selesa lah dengan karya kau. Tak selesa? Kenapa pula? Sebab semua watak wanita dalam cerita kau seolah-olah tak ada suara. Itu kan cara mereka hidup zaman tu. Atau itu cara kau memilih untuk menggambarkan mereka. Aku menulis berdasarkan realiti, bukan imaginasi kosong pun. Tapi Rina, realiti juga boleh dipilih daripada sudutnya. Apa yang kita tonjolkan tu, itulah apa yang pembaca nampak. Dalam karya kau tu, wanita hanya ikut je. Mereka tak lawan, tak bersuara langsung pun. Sebab mereka memang tak diberi peluang. Rina, persoalannya, bila kita ulang gambaran tu dalam karya, adakah kita sekadar menceritakan atau tanpa kesedar kita sedang menormalisasikannya? Aku tak pernah pun fikir macam tu. Itulah yang buat aku marah sikit. Sebab karya kau kuat, tapi watak wanita tu macam hilang. Marah tu datangnya daripada apa? Sebagai pembaca atau sebagai seseorang yang melihat ketidakadilan? Kedua-duanya. Bagus, itu menunjukkan karya ini bagi kesan kepada pembaca. Rina, saya nak tanyalah, awak tulis kisah ni untuk menceritakan kisah atau untuk membuat pembaca berfikir? Sebenarnya untuk kedua-duanya lah. Kalau macam tu, karya ni beri ruang kepada pembaca untuk melihat kemungkinan lain tak? Mungkin tidak. Itulah maksud aku. Wanita dalam cerita kau tu tak pernah cuba melawan, walaupun sikit. Tapi kalau aku ubah, aku takut lari daripada realiti. Realiti tu bukan satu garis lurus je. Dalam keadaan paling sempit pun, manusia mesti ada pilihan, walaupun kecil. Jadi kenapa watak wanita tu langsung tak pernah dibagi ruang untuk melawan? Mungkin aku terlalu fokus pada penderitaan mereka. Dan lupa nak bagi mereka tu kekuatan. Penderitaan tanpa suara hanya akan membuatkan watak wanita ni nampak lemah. Tapi penderitaan yang disertai pilihan, walaupun kecil, itu yang buat watak tu nampak jadi kuat. Jadi kekuatan watak bukan pada bebas sepenuhnya, tetapi pada keberanian dan keterbatasan. Ya, itulah tafsiran yang lebih mendalam sebenarnya, Rina. Sekarang kau dah mula nampak kan? Rasa selama ni aku hanya nampak wanita tu sebagai mangsa. Sekarang kau rasa apa? Sekarang aku nampak mereka juga boleh jadi simbol kekuatan. Itulah yang kau harapkan dari awal lagi. Betty pula. Adakah kritikan Betty hanya untuk mencari kelemahan je? Ke ada sebab lain? Tak. Kritikan saya tu untuk memperbaikinya. Bagus, tapi cara penyampaian awak juga penting. Kritikan yang terlalu keras ni kadang-kadang menutup ruang untuk difahami. Ya, mungkin tadi aku terlalu agresif. Sorry, maaf. Tapi kalau kau tak tegas tadi, aku mungkin tak sedar apa semua tu. Sebab inilah tujuan kritikan sastera. Aku nak tulis semula lah, bukan ubah sejarah tapi tambah perspektif. Lepas tu aku akan baca. Dan kali ni aku nak lihat wanita dalam cerita kau tu hidup.
Kerana suara yang selama ni terpendam bila didengari, akhirnya itulah sastera yang benar-benar hidup.